nak jadi satu pemimpin ni jangan terlalu emosi sangat nak buat keputusan. Dan manusia ni tak terlepas daripada buat salah. Jadi kita kena pun juga belajar teguran. Sama juga dengan pihak kementerian, pihak-pihak orang kata yang atas-atas ni pun. Jangan ego, jangan sombong. Janganlah sampai cakap jangan ganggu sekolah kami, jangan ganggu anak murid kami. Ni benda ni sepatutnya tak keluar daripada seorang menteri. Patutnya tak keluar daripada seorang yang orang kata kita pilih untuk pastikan sistem pendidikan negara kita ni jadi lebih baik. Kita ni pelaksana je kat bawah, yang dasar atas buat. Jadi kita kena ubahlah benda tu. Kita kena accept. Macam sekarang ni dah banyak perkara ni berlaku. Yang di atas menteri ni kena accept ni. Aku gagal untuk pastikan sistem pendidikan negara jadi lebih baik. Ni wake up call untuk dia dan untuk semua orang. Berubahlah. Kata duduk panggil, jangan sombong. Kita di atas je pun bukannya kita pandai sangat. Kalau saya suka ambil contoh Tun Mahathir. Tun Mahathir seorang doktor. Dia bukan orang kata businessman mungkin klinik lah. Orang kata korporat ke apa tak. Tapi dia dikelilingi oleh orang-orang yang ada ilmu. Dia pandai cek orang. Kau ada ilmu bisnes, kau ada ilmu pendidikan, kau ada ilmu kewangan apa semua tu. Digabungkan, dia dengar orang kata pendapat setiap orang dan akhirnya dia juga yang buat keputusan. Bila nak buat keputusan tu dia jadi kena bijak. Jadi ini juga yang perlu dibuat oleh Menteri Pendidikan yang ada, supaya dia kena akur yang dia bukan orang yang sempurna dan daripada siri yang dah berlaku ni dia kena accept dia gagal untuk memperbaiki sistem pendidikan negara. Dan bukan salah dia benda tu berlaku directly, bukan dia bunuh, bukan dia roh, tapi itu adalah petanda apa yang dia buat sekarang ni tidak mencapai KPI yang dia kendaki. Jadi fikir-fikirkanlah. Saya kalau saya jadi dia, saya dah letak jawatan lah. Sebab apa, dah terlalu banyak siri ni. Dia dah beritahu dah. Saya rasa ramai orang yang bercakap pasal hal ni, itu je ayat dia. Sorry lah kita kena cakap pasal tu. Tapi kalau dia tak nak letak jawatan, itu hak dia. Tapi dia kena buat satu perubahan. Apa perubahan drastik dia?